SUK Kedah nafi tampal notis roboh tadika kemas PPR Paya Nahu 2. Provokasi semua dibuat dan ditampalkan di depan tadika kemas. Tadika Kemas Projek Perumahan Rakyat PPR Paya Nahu 2 dibenarkan terus beroperasi dan tidak terlibat dengan tindakan perubahan binaan haram yang dilaksanakan pada Selasa seperti itulah di media sosial. Setiausaha Bahagian Perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Nurul Huda Muhammad Ali berkata, tindakan penguatkuasaan ketika ini menumpukan kepada binaan garaj kereta dan stor yang didirikan tanpa kebenaran dalam kawasan PPR tersebut. Beliau memaklumkan telah berlaku salah faham berkenaan isu tabika kemas di PPR Paya Nahu 2 yang dikatakan turut terlibat dalam operasi perubahan oleh penguatkuasa. Bahagian perumahan tiada ketegahan untuk tabika kemas tersebut beroperasi, namun untuk binaan gerai tanpa kebenaran telah diberikan notis tempoh 30 hari kepada pemilik binaan gerai merobohkan dan mengosongkan binaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dari Bahagian Perumahan Negeri Kedah. Hari ini tibalah masa, iaitu hari ini 21 bulan, dah tamat tempoh bagi 12 blok, iaitu A1 hingga A9, A20, A21, A22 di PPR Paya Nahu 2. Kami akan merobohkan struktur binaan tanpa kebenaran. Jadi hari inilah dah tamat tempoh di 12 blok dan pada hari Khamis akan ada 10 blok lagi, iaitu A10 hingga A19. Terima kasih diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Majlis Pemandaran Sungai Petani yang bersama-sama Bahagian Perumahan SUK Negeri Kedah untuk melaksanakan program merobohkan struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran pada hari ini. Kita proses perubahan, tapi hari ini penduduk ada yang kerjasama nak buka lah dia punya binaan, jadi kita benarkan lah, kita ada beri bicara. Di sebelah situ ada kenderaan yang masih lagi degil, jadi kita akan angkat benda itu dan juga kita akan robohkan struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran ni. Ramai ingat nak jual bagi notis kepada tadika kemas. Ini tadika anak bangsa kita belajar. Sesama Melayu kena ada budi bicara. Kita bukan robot, kita manusia. You nak roboh garas tak apa. You nak roboh binaan haram tak apa. Jangan zalim kepada orang miskin. Sanusi dah kata, Kedah tempat orang miskin berteduh. Berteduh apa? Tadika kemas pun dah kena notis. Wait a minute. Notis yang kami tampal yang membuatkan provokasi adalah ditampalkan di struktur ini. Tapi provokasi semua dibuat dan ditampalkan di depan tadika kemas. Kami tidak mengaku tidak pernah mendapat notis di mana-mana struktur bangunan yang mempunyai agensi-agensi kerajaan, sebagainya, Tekun, Dewan, KRT dan sebagainya, kami tidak menghantar notis. Jadi inilah satu provokasi atau niat jahat kepada SUK Perumahan. Kami tidak berniat zalim, kami akan menjalankan tugas. Kami menghantar notis di sini. Notis itu diambil dan diletakkan di tadika kemas. Alhamdulillah hari ini selesai untuk 12 blok di PPR Paya Nahu 2 dalam program robohkan struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran di 12 blok, dan insyaAllah pada hari Khamis ini kita akan sambunglah untuk 10 blok lagi bagi binaan-binaan struktur yang tidak mendapat kebenaran. Jadi penduduk PPR Paya Nahu 2 boleh membuka atau merobohkan struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran dengan sendiri, dengan rela hati. Dan kepada semua seluruh penduduk PPR
Bukan saja di Paya Nahu 2, PPR di seluruh negeri Kedah. Anda bolehlah merobohkan struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran dengan sendiri sebelum kami di bahagian perumahan SUP negeri Kedah mendapat notis dan mengambil tindakan ke atas struktur binaan yang tidak mendapat kebenaran ini. Kami melakukan penguasaan ini lah untuk anda semua. Banyak yang mengatakan kenapa sekarang, kenapa bukan dulu. Kita kalau fikir dulu, kita takkan jadi kami. Yang ini adalah untuk kebaikan semua. Itu saja. Terima kasih.